Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajalah nak kongsi kepada mereka yang ingin melakukan ibadah umrah dan ziarah ke Madinah tanpa travel agency. Maknanya pergi sendirilah, urus sendiri. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali, kita install aplikasi Nusuk. Dalam aplikasi Nusuk ni macam-macam ada. Kita nak booking raudah, kita nak booking umrah. Haji ni saya tak pasti macam mana. Tapi perlu permit haji lah. Baru boleh kita lengkapkan apa yang diperlukan. Okey, sekarang ni nak cari penerbangan. Kita cari penerbangan, barulah cari penginapan. Okey, kita klik yang kat bawah sekali tu yang macam daun ke, macam pokok. Bawah sekali. Yang kedua tu, kita klik situ, penerbangan. Sebagai contoh, saya dah type tadi Kuala Lumpur Madinah. Mahal je, tak ada yang murah. Kalau boleh naik dalam 2,000 lebih. Penerbangan terus, tak ada. Okay, kita search cari. Apa yang ada ni? Air Arabia, Saudia ni penerbangan terus. Kita boleh pilih sama ada nak apa, direct ke bukan ke. Pilihlah trip time waktu bila. Okay. Airline cari kat penerbangan mana. Banyak Qatar ada. Yang transit satu tempat, yang transit dua tempat. Tak ada ya. Penerbangan terus 4,000 lebih je. Kalau boleh nak yang 2,000 ke, tak ada nampaknya. Okey, itu cari penerbangan. Lepas tu kita cari penginapan. Contoh ya, kita pilih Mekah. Mekah ke Madinah, kita klik Madinah. Banyak tempat nak pilih Jeddah ke, nak pilih Madinah ke, nak pilih Taif ke. Okeylah, kita klik Madinah lah. Carilah hotel-hotel, dia akan keluar lah. Hotel-hotel yang di sini. Yang 5 bintang. 741 rial. Carilah hotel-hotel mana yang 5 bintang ke, yang 4 bintang ke. 400 lebih, 500 lebih, tak ada yang murah ke. Setakat ni yang bawah 400, Emaar Royal Hotel, Hafawa Suit. Tak tahu lah dekat ke tidak. Mahal-mahal hotel. Tak pasti dekat. Kalau yang dekat, okey lah. Kalau yang jauh tu, terpaksalah kita naik teksi ataupun mungkin hotel ada menyediakan pengangkutan macam van ya, ataupun bas. Kalau aku kat sini yang paling murah sekali Diafa Al-Muqtara Hotel, 259 rial. Yang lain mahal lah. Okay, itu cara mencari penginapan. Okay, ini place ni tempat-tempat yang boleh kita lawat sepanjang berada di Mekah dan Madinah. Banyak sampai ke bawah tu banyak. Kau sikit. Carilah mana nak pergi. Sewa kereta pandu sendiri ke, ataupun sewa teksi. Tak tahu lah berapa bayaran.
Okey, tempat yang boleh kita pergi sepanjang berada di Mekah, Madinah. Okey. Eat makanan. Tak keluar pula nampaknya. Kedai makan. Lebih kurang sama dengan tempat yang boleh dilawati. Maknanya kita lawat, kita sambil makan. Okey. Train. Train pula dia kata we are working. Oh, tak boleh pula. Tak. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kerana sudi menonton.